balik wajah indah bila kau senyum, aku bagaikan terpanah oleh mentera. Sebenarnya lidahmu bercabang dua saat ku sedar, hampir saja aku terlewat untuk selamatkan diri. Curiga, nadahmu penuh curiga, setia, bodohnya aku setia. Pendusta, kau seorang pendusta yang penuh dengan drama. Tra-la-la-la-la-la-la, kau memang drama. Tra-la-la-la-la-la. Selamat datang ke SK Asli Bukit Ceding, cikgu ya. Setiap orang yang datang kita akan raikan dengan tarian sewang namanya. Tarian sewang ini adalah satu tarian. Memang kalau rombongan datang, kita nak tengok. Ini tarian sewang. Atau tiga tu. Sebenarnya lidahmu bercabang dua saat ku sedar, hampir saja aku terlewat untuk selamatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Datang ke wabarakatuh. Sekolah Kebangsaan Asli Bukit Ceding. Ini bilik musyawarah sekolah kami lah. Ya. Pertama sekali, saya harap pertemuan hari ini bukan pertemuan yang pertama, tetapi pertemuan yang sampai di minggu. Insyaallah. Dan saya minta kalau boleh pertemuan ini pertemuan yang bermakna. Ambil yang baik-baik. Ambil yang baik-baik, jual pun tak apa di luar. Betapa baiknya di sekolah ini, dan jangan bawa yang tak baik. Ya, itu harapan saya lah. Saya Cikgu Roslan bin Bayakub, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Asli Bukit Ceding. Ya. Cikgu Syafiq, Guru tahun 6 Sains. Okey, kita ikut tentatif. Kita kelas Ya, nanti punya video call. Ini pemulihan Hai. Ada 11 tapi hari ni 2 orang. Okey.
Okay, good. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head. Shoulders, knees and toes, and up. Mami move, mami move, mami move. Maratan Tanya, mami move, mami move, mami move, mami move. Gerak. Tulis kat kotak. Mak, mak. Baru belajar tadi. Mak. Bincang sama-sama. Baik. Okey. Cepat lagi. Berserah. Lagi. Kita sekarang. Kacau. Mak mana? Dah. Dapat belum? Belum. Lupa. Berani dah hantar. Tengok. Mak. Pandai. Jangan kita tahu saya ambil. Mana mak? Cepat tulis je. Kita nak tengok yang mana yang betul. Senyum. Tata. Bye. Cepat bye. Zazah pernah buat apa? Dia mau kepada kumpulan macam aktiviti di kumpulan. Macam saya cakap tadi, kumpulan ni ada aktiviti boleh. Macam tadi Cikgu Aina kan, yang bulat ke huruf besar, okey lah. Kalau macam suruh bagi explanation, kebaikan keburukan yang dia kena fikir level tinggi sikit kan, tak? Macam kalau English, kita suruh matchkan picture boleh. Kita guna picture, suruh dia sambung-sambungkan, okey. Dan apa picture tu? Hands on. Kalau macam nak suruh dia keluarkan idea, susah sikit. Kalau biasa macam nak keluarkan pendapat atau idea. No. Itu benda yang rare. Dia masih kebal lagi lah. Kebat tu. Tak ada lagi. Jadi kalau tahun 6, tahun 5, boleh suruh keluarkan idea. Tak Jabatan Wasli, so kita selesai kan. Ada? Dekat sekolah ni tak ada. Dia akan buat kat kampung. Biasa kat sekolah ni kita ada sambutan hari raya, tu ada lah. Tapi untuk dia punya percayaan macam hari nenek moyang tu kan, dia akan buat dekat. Maksudnya tu perayaan Ya, sendiri biasanya. Kita tak pernah buat kat sekolah. Oh, just perayaan. Pasal kita tak pernah touch dia punya agama punya ni. Pasal kita takut sensitif kan. So tanya anak. Cikgu dah kadang-kadang dia pakai benda dia ajar. Pasal budak-budak ni balik sekolah 1:30 sampai rumah pukul 2 dia makan-makan, dia terus pergi main. Sampai pukul 7 ke 8 malam. Ada sometimes saya tahun lepas kita kena check kat rumah, pergi kat rumah, dia datang sekolah, kita pergi kat rumah dia. Tadi mak dia pun tak tahu dia tidur mana. Macam cikgu yang cakap bermula tadi, parents memang takut dengan anak. Dia percaya kalau dia marah anak dia akan kena tular. Memang macam tu kat sini. So cikgu dah selalu panggil parents pasal kalau kita budak pun kita tak boleh nak push kan. So kita pergi kat parents je. Pasal kalau parents boleh kontrol anak-anak kat rumah, tanya dia kerja rumah ke tidak, walaupun tak boleh tolong, duduk sebelah dia, cikgu dah cakap. So insyaAllah lah akan ada, kita harap akan ada rumah. Apa tu kat sini bila-bila masa kalau dia nak datang. Betul. Parents dia memang bagus. Dari satu sudut kita punya, daripada suat ni, kekuatan kita parents dia memang bagus. Dia cakap je bila. Cuma kita kena sediakan lah, kalau dia datang tu sediakan makanan. Cikgu mesti dia cari duit lah mana-mana yang ada. Sediakan makanan, tapi bila dia cakap tu, kadang kita harap daripada 50 parents datang tu, mula dapat 15 yang buat pun jadilah. Sikit-sikit. Every year, semenjak cikgu dah kat sini, dia selalu panggil parents datang. Setahun tu 2 kali, 3 kali. Yang bukan PIBG dia datang. Bagi saya kan, cikgu, bagi saya lah, bila kita tengok Cikgu Syafiq pun, saya rasa dia setuju dengan apa yang saya cakap. Ibu bapa yang prihatin dengan pendidikan, anak dia berjaya. Betul tak Cikgu Syafiq? Memang cara yang paling betul lah. Ya. Contoh bahasa Inggeris, boleh cakap Inggeris. What is your name? Cakap I want to eat. I want to eat chicken. Senyum sikit.
buat apa belajar. Okay. Tahu bahasa Inggeris tak? Kalau cikgu tanya, how old are you? Tahu tak? Okay, what is your name? Tahu tak? Cuba jawab. Pandai. Okay. Kalau how old are you? Berapa umur awak? Okay. Cikgu nak tanya, kalau awak terjumpa duit RM1 dekat kantin, dekat lantai kantin, awak ambil tak? Tak. Okay. Awak buat apa dengan duit tu? Bagi dia cikgu. Pandai. Okey. Lepas tu, apa bahasa yang awak tahu? Awak tahu bahasa Melayu? Awak tahu bahasa Inggeris sikit-sikit? Sikit-sikit. Nah, eat apa eat? Makan. Bahasa temuan. Cuba cakap sikit dengan cikgu bahasa temuan. Bahasa awak cakap dekat rumah dengan ibu dengan ayah. Contoh cakap macam ni. Saya lapar, nak makan. Cakap, mak saya lapar nak makan. Macam mana? Saya lapar. Oh, sama. Sama. Kalau cakap ibu saya sakit perut. Oh, sama. Kau buatku terja, kau buatku tertawa, terbit rasa tersembunyi beku, hingga rasa cemburu seperti pasangan kekasih yang hangat bercinta, dan tak sanggup berpisah, walau hanya aku sangat merindui kau, senang sekali kau ada. Tapi bagaimana aku kata padanya, dia yang ada seperti tiada. Dengan dia cinta jadi sebuah ritual, haruskah aku kejam demi rasa? Cikgu buat apa ni cikgu? Cikgu tengah ikat minyak ni. Ni aktiviti apa cikgu? Ni aktiviti ni kat anak murid ni dia akan buat tanah liat. So buat video tu nanti untuk dengan tajuk budaya kan, seimbang kan. So kita akan suruh murid ni dia buat makanan yang ikut budaya sesuatu kaum. Ataupun dia boleh buat makanan yang ikut kaum dia sendiri macam tu lah. So dia akan ikut murid tu sendiri dia nak buat apa. So kat situ lah kita lain ni kita tunjuk proses dulu. Macam kita nak buat sekarang ni proses lah. Proses nak buat video tu semua. Itu saja aktiviti kita pada hari ni. Buat aktiviti apa ni cikgu? Murid jadi fashion designer. Jadi dia melukis, mengolah sendiri baju fashion ikut yang mereka suka, tapi mengekalkan ciri pakaian tradisional orang asli. Tapi bagaimana aku kata padanya, dia yang ada seperti tiada. Atika, cikgu tengah aktiviti apa cikgu? Cikgu tengah buat aktiviti tarian, teka siapa saya. Kita tengah belajar dulu tarian tu apa. Tolong lepaskan ku dari sengsara. Buat